Dari hati saya dan isteri saya mengucapkan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selesai ya satu perjalanan. Saya ingin mengucapkan terima kasih, ribuan terima kasih kepada semua petugas-petugas syarikat Yaskin atas khidmat yang telah diberikan kepada semua jemaah, daripada pembimbing, operasi, begitu juga pejabat di Bangi. Terima kasih kepada semua atas keprihatinan semua petugas, baik di yang pembimbing daripada Malaysia dan juga muamalat yang berada di Mekah. Semuanya begitu sensitif dengan keperluan jemaah. Mungkin yang saya mula taklimat tu diberikan oleh Ustaz Akmal, Ustaz Akmal lagi tu, dan saya ada tanya beberapa soalan. Saya faham mengapa perjalanan haji ni kadang-kadang kita sebagai tetamu Allah tak boleh kita nak itinerary yang tepat, ya, macam mana kita pergi untuk ziarah ataupun pergi untuk bercuti. Dia bukannya gitu. So, mungkin ramai jemaah yang tak faham bagaimana perjalanan haji ni kadang-kadang kita tak boleh. Tapi dengan pihak Yaskin ni, mereka telah cuba ya sebaik yang mana yang mungkin untuk mengatur perjalanan kita dengan cara yang terbaik sekali. So itulah mesej saya kepada kepada para petugas Yaskin untuk tahun ni lah. Ini bukannya video untuk promotion, tapi dari hati saya dan isteri saya mengucapkan terima kasih. Okey.